Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkat dan baik, dan juga amal-amal kami termasuk pertemuan kami dalam kuliah pada pagi ini diangkat sebagai amal yang soleh yang menyelamatkan kami dunia akhirat. Allahumma tawaffana muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, jika jadual mati kami sampai, matikanlah kami dalam Islam dan hiduplah kami pada sakit baki umur sebelum mati ini dan berpegang dengan Islam, dan nanti di akhirat wa alhiqna bis salihin, masukkanlah kami bersama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Walaupun kami tak layak pun nak diganding bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin, namun kami minta, ya Allah, hamba-hamba berdosa macam kami ini di akhirat nanti dibangkit bersama golongan hamba-Mu yang saleh. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa ja'al khaira ayyami yawma alqaka. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik umur kami pada penghujung seperti sekarang. Setelah sekian lama kami terlibat dengan dosa dan maksiat, hujung-hujung macam ni jadilah kami jadi baik. Kemudiannya Allah, sebaik-baik amal kami sebagai penutup kepada kehidupan kami. Minta kami mati tengah baca Quran, mati selepas kuliah, mati dalam Ramadan, mati hari Jumaat, mati selepas sedekah. Kemudiannya akhirnya sebaik-baik hari kami jadikanlah saat hari kami kembali bertemu denganmu dalam keadaan diredai dan juga dirahmati. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqatan nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Ya Allah, ya Tuhan kami, iman yang telah kau kurniakan kepada kami, jangan kau tarik balik, jangan undur ke belakang sampai kami menjadi kufur balik. Yang kedua, nikmat yang kau berikan pada kami, jangan kau hilangkannya. Dan juga, ya Allah, wa murafaqatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, masukkanlah kami beriringan tangan, berpimpingan tangan ke dalam syurga yang tertinggi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kekal abadi dalam syurga. Keempat-empat doa yang saya bacakan tadi sahih 100% daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau boleh diamalkan pada setiap hari. Baiknya, alhamdulillah yang dimuliakan moderator kita Puan Nesh, yang berbahagia Puan Dr. Hajah Kartikawati binti Muhammad selaku pengarah urusan SKB dan juga founder kepada Yayasan SKB. Hari ni ada tak pergi ke Jakarta, ada ni, alhamdulillah, nampak macam di Malaysia ni. Kemudian doktor ada Kakak Nash, doktor ada juga, Masya Allah kan.
Yang berbahagia Dr. Haji Syed Ayub, Syed Mustafa Al-Qudri, lama dah tak jumpa kan. Yang juga merupakan CEO SKV dan juga merupakan pengasas kepada Yayasan SKV dan Usrah Miftahul Jannah yang sudah berjalan belasan tahun. Sejak kami pergi ke Mekah bersama-sama dulu, daripada situ bersama Kak Tini, kemudiannya bersama Datuk Said, bekas Datuk Bandar Kuala Lumpur, dan juga Datin Umi Kalsum, maka menubuhkan usrah itu, berjalanlah. Sesuatu yang betul, yang benar, insya-Allah dia boleh berterusan lama. Kalau lebih 7 tahun tu selalunya sampai bila-bila pun dia akan kekal. Jadi kita doakan agar Usrah Miftahul Jannah dan juga Yayasan SKB ini menjadi platform dakwah yang terbaik, menyuburkan iman kita dan mudah-mudahan diberkati dan seluruh SKBian dan para Nexus dan ahli-ahli Usrah Miftahul Jannah, ahli-ahli Usrah Yayasan SKB, muslimin muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa di mana saja berada, mudah-mudahan tadi Kak Nes sebut tadi ada wakil-wakil Indonesia. Takut saya kan bunyi internasional kan. Jadi mudah-mudahan yang ada bersama sini wakil sahabat-sahabat kita di negara Indonesia, mudah-mudahan menambahkan keberkatan kita. Baik, alhamdulillah. Pada pagi ini kita bawa satu tajuk khas. Apabila hati tidak mengenal Allah. Di dalam Islam disebut awaluddin ma'rifatullah. Kata Imam Ghazali dalam Ihya, awal-awal agama ni mesti belajar kenal Allah. Daripada kenal Allah, manusia akan rasa malu kepada Allah. Yang kedua, daripada kenal Allah, manusia akan rasa cinta kepada Allah. Daripada kenal Allah, manusia akan merasa rindu untuk bertemu dengan Allah. Yang disebutkan oleh para alim ulama, samaratul ma'rifah salasu khisalin al-haya'u minallahi ta'ala wal hubbu fillah wal unsu billah. Kalau kita kenal Allah, hati yang kenal Allah mesti rasa malu. Buat maksiat malu, tak semayang malu, buat dosa malu, buat maksiat malu. Di kalangan para sahabat Nabi, mereka ini terlalu kenal Allah. Kalau baca Quran tentang neraka, pengsan. Macam Fudail bin Iyad. Asal dia ketua perompak Madinah. Fudail Iyad ni asalnya ketua perompak Madinah. Dia juga didapati dalam sejarah sebagai orang yang suka mengintai anak dara orang. Namun bila berubah dengan ayat Quran surah Al-Hadid ayat 16, alam ya'ninil lazina amanu an tahsya'a qulubuhum li zikrillah. Wahai hamba-Ku yang beriman, bila lagi kamu nak berubah menjadi orang yang taat pada Allah? Umur makin banyak, lubang kubur sudah panggil, kemudian dunia rumah kata pergi, kubur kata mari, tapi kita masih lupa diri. Akhirnya kita berubah. Fudail Iyad ini menjadi antara tabi'in yang terkenal selepas sahabat, dan pernah imam baca ayat Quran tentang neraka, pengsan di dalam semayang. Pengsan, kan? Kerana cinta kepada Allah, kerana kenal Allah, sahabat-sahabat Nabi ni kuatnya ibadah sebab cinta Allah. Bagi contoh, Sayyidina Osman Al-Affan radhiyallahu anhu, dalam satu rakaat, 2 rakaat yang terlalu panjang lepas isyak, solat malam sampai azan subuh 2 rakaat, khatam 30 juzuk Quran. Kita cuba sekali rasa mau mati. Tidak mati pun mau patah riuk lah kan. Tok Imam baca enak atau ina plastik boleh Tok Imam kan. Jangan kata baca 30 juzuk Quran. Kerana cinta kepada Allah dan kenal pada Allah inilah datangnya rasa cinta. Seorang tabi'in namanya Abu Bakar Ayyash yang telah khatam Quran setiap hari 30 juzuk selama 50 tahun tidak pernah miss. Adik dia menangis dekat dia nak mati, dia kata, wahai adikku, tak payah menangis. Kerana aku telah ready untuk bertemu dengan Tuhanku, aku telah membaca kalamnya setiap hari aku khatam sebanyak sekali 30 juzuk selama 50 tahun tanpa henti walaupun satu hari. Cuba bayang, maka dia dapat khatam 18,000 kali. Abu Bakar Ayyash, seorang tabi'in.
Kemudiannya, kerana kenal Allah, maka seorang sahabat Nabi namanya Abdul Rahman Sa'labah melakukan satu dosa secara tak sengaja saja, iaitu terpandang aurat wanita. Kita sengaja skoden. Kalau saya dengan kawan-kawan lain sengaja skoden. Abdul Rahman Sa'labah ni ternampak. Dua riwayat kata dia ternampak wanita mandi di kawasan terbuka. Yang kedua, wanita mandi pintu biliknya tak sempurna, nampaklah berkembang ke apa. Ternampak, bukan sengaja nampak. Akhir sampai sakit-sakit lari daripada Nabi. Nabi perintah Umar pergi cari, jumpa dia bawa turun daripada bukit. Kemudiannya Nabi pergi ziarah, Nabi letak atas riba Nabi. Lalu dia pun menghindari kepalanya duduk atas riba Nabi. Lalu dia kata, Nabi tanya, kenapa? Aku tak layak ya Rasulullah kerana dosa dan takutnya kepada Allah dengan melihat terpandang. Yang kita ni sengaja pandang. Dia terpandang kerana takutnya kepada Allah, kerana kenal Allah. Menjadikan sampai macam tu. Kemudian kita tengok lagi macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam peperangan Tabuk. Maka bila Nabi kata siapa yang sedekah untuk Tabuk ini, syurgalah balasannya. Berebut-rebut. Sahabat-sahabat ni dipanggil golongan fastabiqul khairat. Berlumba-lumba untuk buat kebajikan. Lalu paling awal pergi sedekah. Bila sedekah, on the way balik tu jumpa dengan Umar. Umar kata, Umar ingat dia yang paling awal. Rupanya sampai kat Nabi, Sayyidina Umar tanya, apa yang Abu Bakar sedekah? Lalu kata Nabi, dia sedekah seluruh hartanya. Seluruh hartanya. Bila aku tanya kepada dia apa yang tersisa, kata Abu Bakar, hanya Allah dan Rasul. Bila Abu Bakar wafat, hanya tinggal jubah sehelai yang buruk dan seekor keldai betina yang kalau jual pun tak ada harga. Saya kalau mati beratus helai jubah ada kan. Kalau mati asal pergi ke Mekah, Papa Arab tu bagi free jubah kan. Bertimbul-timbul bawa balik kan. Kuliah pagi lain, kuliah malam lain, kuliah tengah malam lain, kuliah tengah pagi lain, kenduri kahwin lain. Jadi begitulah Abu Bakar As-Siddiq sehingga terlalu banyaknya ibadah kepada Allah. Maka kata alim-alim ulama, samaratul ma'rifah salasu khisalin al-haya'u minallahi ta'ala wal hubbu fillah wal unsu billah. Kalau hati kita kenal Allah, akan terbit 3 perkara. Yang pertama, malu bila buat dosa. Yang kedua, rasa cinta kepada Allah. Yang ketiga, rasa rindu nak bertemu. Maka 3 ini terkumpul pada hati yang kenal. Soalan dia sekarang, kita dah kenal ke ataupun separuh kenal? Macam kata Imam Ghazali, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ni mesti belajar kenal Allah. Macam mana nak kenal? Daripada penciptaan Allah. Macam mana nak kenal? Daripada ayat-ayat Quran. Macam mana nak kenal? Melihat akan keagungan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fillah. Kamu fikir tentang penciptaan Allah. Jangan kamu fikir tentang Allah. Kalau kamu fikir tentang Allah, lama-lama gila kita. Kamu tengok manusia, kamu kenal Allah. Kamu tengok binatang, kamu tengok pokok, kenal Allah. Kamu tengok langit, kenal Allah. Jangan kamu fikir Allah ni macam mana, besar dia macam mana, rupa dia macam mana, tangan dia macam mana, kaki dia macam mana, duduknya kat mana, apa kerjanya. Lama-lama kalau fikir sifat Allah ataupun gambaran rupa Allah, lama-lama gila kita. Sebab tu dalam Islam ni mengajar tafakkaru fi khalqillah. Kamu fikir tentang penciptaan Allah. Iaitu manusia, macam mana baby duduk dalam perut, selalu saya cerita. Duduk dalam perut, kepala menungging kat bawah. Tapi tak mati. Cuba hari ni kita kuliah hari ni, kepala ke bawah kan. Farid try kuliah hari ni, saya tengok kaki naik ke atas kan.
Mana Farid ni? Dia kata nak try macam baby. Masa duduk dalam perut mak dulu, kepala ke bawah. Kaki atas. Dalam perut mak mana ada Grab? Mana ada 7-Eleven? Mana ada Speedmart? Maka tapi 9 bulan boleh makan. 9 bulan boleh makan. Itu dipanggil tafakkaru fi khalqillah. Tengok ikan. Pergi pasar. Ikan kembung lain. Ikan senangin lain. Ikan bawal lain. Tapi tak pernah rasa kebesaran Allah. Tengok pokok bunga. Bunga tai ayam lain. Bunga tai kucing lain. Bunga lain-lain. Bunga ros lain. Maka fikirkan. Tengok buah lain. Rambutan saja. Ada yang kuning. Ada yang nak sekolah. Ada yang nak tak sekolah. Ada rambutan yang macam-macam. Saya duduk kat kampung tu nama Cik Embun. Ayah saya tanam satu benih rambutan daripada Thailand. Namanya Cik Embun. Ayah saya pelopor dalam kampung tu. Satu lagi nama Pak Ali. Rambutan Pak Ali. Sekarang tak ada nama dah kan. Jadi buahnya lain-lain. Kalau buah rambutan dengan durian sama, mati orang. Durian ada duri. Rambutan ada bulu. Terung lain. Kemudiannya tomato lain. Lalu tafakkaru fi khalqillah. Maka dengan berfikir tentang Allah, lama-lama kita kenal akan keagungan Allah. Tengok muka kita. Kalau muka saya dengan muka Kak Nes dengan Puan Dr. Hajar Kartika sama, pening orang kan. Muka sama ya. Muka lain-lain. Saya dengan Farid lain rupa. Maka begitulah hebatnya anak kita walaupun kembar, lain-lain. Walaupun kembar, pasti akan ada perbezaan. Hebatnya Allah Ta'ala. Lalu bila kita kenal Allah, lalu kata ulama, khisalinil hayah minallahi ta'ala. Akan rasa malu bila kita buat maksiat. Kita hari ni bahayanya, kita duk mengaji, kita duk buat beramal, kita buat maksiat tanpa kita sedar. Ini orang yang tertipu. Tak semayang, lambat semayang, kemudiannya tak peduli kepada agama dan pelbagai kemaksiatan, itu dipanggil orang yang terpedaya, rasa macam baik tapi hakikat tak baik. Yang ni kebanyakannya tipu daya syaitan. Sahabat-sahabat Nabi dulu mereka amalnya terlalu banyak. Amal terlalu banyak. Kita tengok Sa'ad bin Mu'az yang saya cerita semalam. Sa'ad bin Mu'az ni masuk Islam 4 tahun saja. Dia orang Aus, duduk di Madinah. Bila Nabi hijrah ke Madinah, masuk Islam umur 33 tahun. Namun dalam perang Khandaq tahun 5 Hijrah, Sa'ad bin Mu'az terlalu kenal Allah ini, akhirnya mati pada usia 37 tahun. 4 tahun saja sempat hidup, 4 tahun jadi Islam, 4 tahun semayang, 4 tahun hidup dengan Nabi. Namun kata Nabi, ketika kematian Sa'ad bin Mu'az ini, bagaimana bergegar arasy Allah, dan aku melihat terlalu banyak malaikat datang mengusung jenazahnya, sampai bila Nabi berjalan, terjengkit-jengkit kaki. Ada orang tanya, ya Rasulullah, kenapa kaki kamu berjengkit masa usung mayat Sa'ad? Kata Nabi, terlalu banyak 70,000 malaikat yang tak pernah turun ke bumi, mengangkat jenazahnya, umur pendek tetapi matinya mulia. Sebab tu umur panjang ke umur pendek tak penting. Yang penting mati kita dalam keadaan kenal Allah, lalu datangnya rasa malu kepada Allah. Sahabat-sahabat Nabi mereka ni amal terlalu banyak. Tapi mereka rasa macam tidak ada amal. Ilmu mereka terlalu kenal Allah, tapi mereka rasa macam tak kenal. Macam tak ada ilmu. Kemudian dosa mereka hampir tak ada. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Zubair Al-Awam, semua dijamin syurga oleh mulut Nabi. Malah semua sahabat Ansar ni Quran buat turun ayat. Pada surah Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar wallazina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'ah wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada zalikal fawzul azim. Ayat ini kata para mufassirin membuktikan semua sahabat Nabi kecuali munafik semua masuk syurga.
wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Mereka dimasukkan dalam syurga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Namun kehidupan kerana kenal Allah, walaupun dijamin syurga, Nabi sebut syurga, mereka rasa macam dosa mereka terlalu banyak. Bangun malamnya menangis sampai basah-basah janggut Abu Bakar. Nabi sendiri walaupun sudah dijamin syurga, malunya akan Allah kerana kenal Allah, sembahyang sampai bengkak kaki. Saya sejak hidup 54 tahun tak pernah lagi sembahyang bengkak kaki. Yang banyak bengkak kaki sebab kena gaut. Kenapa ustaz bengkak kaki? Kena gaut. Orang lain separik bersama dengan aku jugalah. Kalau nampak tak berjalan tu bengkak kaki lah tu. Kena gaut. Jarang lah parik jawab ke saya jawab. Kenapa bengkak kaki? Semayang malam tadi bengkak kaki. Itu tanda nak mati tu kan. Nabi ni bengkak kaki. Nabi ni kalau menangis di hadapan Allah malam-malamnya, seperti seorang wanita menjerang air menggelegak di atas dapur. Bunyi kelekuk-kelekuk, terebus air. Ya? Maka bunyi air menggelegak macam tu tangisan Nabi. Padahal dia sudah dijamin syurga. Sebab apa? Sebab ma'rifatullah. Hati yang kenal Allah subhanahu wa ta'ala menerbitkan rasa malunya kepada Allah. Tuhan bagi rezeki, Tuhan bagi nikmat, Tuhan bagi anak, Tuhan bagi kekayaan, Tuhan bagi kesempurnaan. Saya tengok gambar kemarin askar-askar di Palestin. Tak ada benda, nak minum air pun tak ada. Nak makan apa pun tak ada. Orang Palestin makan friskies. Makan makanan kucing sekarang ni. Sebab apa? Makan rumput kering. Kita makan tomahawk. Kita makan apa lagi? Makan king crab. Seekor 800. Namun makan salah tak salah. Tapi kena ada ingatan agar, ya Allah ya Tuhanku, kurniakanlah kesabaran, ketabahan, kurniakanlah kelapangan, tak mampu kirim, macam Yayasan SKB dulu, kita pernah buat bantuan untuk dapur Gaza. Ya. Nanti mungkin akan datang, kita buat lagi. Sebab mereka sekarang dalam keadaan hidup terlalu teruk. Sejarah disebut makan friskies, makanan kucing, tak ada benda nak makan. Walaupun makanan kucing, makan. Makan rumput kering. Kita mewah, jadilah kita seperti orang yang ma'rifatullah, seperti Imam Ibn Abbas. Abdullah bin Abbas ini, kalau pagi-pagi dia dapat makan, dia takkan makan melainkan dia angkat tangan berdoa. Ya Allah, syukur padamu, bagi aku nasi lemak, bagi aku roti john pagi ni. Tetapi ada berjuta-juta orang Islam lain yang tak makan. Jadi kalau kita mampu ada ingatan macam tu, itu dipanggil, walaupun tak bantu, kita membantu doa, memberi kelapangan, tanda rasa malu kepada Allah. Khisalin al-haya'u minallahi ta'ala. Yang keduanya, wal-hubbu fillahi. Kalau kita sudah kenal Allah, sifat Allah, maha besar, maha agung, maha pemurah. Walaupun dosa banyak, dia bagi rezeki kat kita. Donald Trump yang tak pernah semayang. Donald Trump semayang pun tak pernah. Tapi antara manusia yang terkaya dalam dunia. Bill Gates. Bill Gates pun dia ada yayasan dia. Foundation Bill Gates. Banyak menyumbang. Sebab dia percaya the more you give, the more you get. Namun orang Islam kalau memberi, menyumbang, akan dapat pahala. Namun Allah dia yang baik. Tak semayang pun dapat. Banyak maksiat pun dapat. Lalu sepatutnya makin bertambah bila kenal Allah, makin cinta kepada Allah. Cinta macam mana tanda cinta? Macam pagi ni lah. Puan Hajah Kartika dengan doktor menyediakan platform dakwah. Sebab apa? Sebab cinta pada Allah. Kemudian sebahagian daripada sale SKV masuk tabung yayasan. Saya pun pening tengok Puan Nes dengan tim dia. Sekejap ke Johor, sekejap ke Kedah, naik Buraq ke naik apa kan. Sebab apa? Kemarin kat Kelantan. Kemudian kat Kedah. Jadi Alhamdulillah kita ucap tahniah kepada seluruh tim SKV dan juga tim yayasan yang hampir setiap minggu menyumbang hasil daripada perniagaan SKV dan hasil daripada sumbangan orang ramai yang tidak putus-putus. Kenapa sumbang? Sebab cinta kepada Allah. Kenapa cinta? Sebab kita kenal Allah.
Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah sebut pada surah Taubah 24. Kalau kamu cinta kepada harta, cinta kepada anak, cinta pada mak bapak, cinta pada rumah, cinta pada perniagaan, jangan sampai lebih kamu cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Nabi dan juga kepada jihad meninggikan agama. Kerana itu sebab itu sahabat-sahabat Nabi, mereka juga orang kaya. Sahabat Nabi, contohnya Abu Talhah, terlalu kaya. Kalau kita tengok Madinah sekarang ni, pembesaran Masjid Madinah tu, keseluruhan Masjid Madinah itu adalah tanah daripada Abu Talhah. Hotel yang depan-depan, Hotel Movenpick, hotel apa tu, adalah tanah Saidina Osman. 1400 tahun dulu. Infakkan. Sampai sekarang pahalanya mengalir. Mereka kaya, tapi mereka juga terkenal kekayaan. Mereka juga terkenal kerana ketakwaan. Sebab apa? Sebab cinta kepada Allah menjadikan Allah lebih utama daripada segala perkara. Kita kalau duit banyak, tak semayang, itu tanda tak cinta. Sebab apa tak cinta? Sebab kita tak kenal. Kita kalau aurat pun tak tutup, kenapa? Itu tanda tak cinta. Orang yang cinta, dia sanggup buat apa saja yang kekasihnya suka. Cinta ni disebut berkorban apa saja, kata Piramli, harta ataupun nyawa, kan? Ketika buat lari tonteja dalam perahu tu, berkorban apa saja, harta ataupun nyawa. Maka sama dengan orang yang cinta pada Allah, dia rela korban. Kita tak rela, masa tak rela korban, semayang lambat-lambat, Quran tak pernah baca, berzikir tak pernah, duit tak pernah sedekah. Kerana apa? Kita bimbang, kita masih cinta pada benda, sedangkan tidak mengutamakan apa yang Allah SWT berikan kepada kita, itu belum cinta sepenuh hati. Kan orang dulu sebut kan, kalau kita cinta seorang ni, lautan api pun sanggup kerenangi. Betul tak Farid kan? Kalau cinta, lautan api, air panas pun tiup. Kalau lautan api, sembang tahi minyak betul. Air panas kedai kopi tu, warung $4 tu pun tiup. Tapi kalau bercinta, anda engkau menjadi bulan, aku menjadi bintangnya. Anda engkau menjadi bunga, akulah menjadi tanahnya. Lautan api sanggup kerenangi, itu sembang tai minyak. Masa mula kahwin, masa bertunang, minum kelapa sebiji demi cintaku padamu. Satu kelapa, 2 straw belaga dahi. Akhir sekali, lepas dah kahwin anak 2, bergaduh tak berhenti. Akhirnya dahi entah ke mana, kelapa entah ke mana, ambil kelapa, empah tak kepala lelaki dia. Itulah yang terjadi. Cinta ni rela berkorban. Sebab itulah, sahabat-sahabat Nabi ni orang yang melakukan pengorbanan, masanya, hartanya, apa saja untuk Islam. Macam Sa'ad bin Mu'az tadi saya sebut. Umur 37 tahun sudah mati. Namun dia kena panah ketika berperang Ahzab, luka bahagian tangannya tak sembuh. Dia angkat tangan berdoa, ya Allah ya Tuhanku, panjangkanlah perang ini dan panjangkan umur aku sampai semua Yahudi sempat kami bunuh. Lepas tu kalau nak mati, matilah. Memang betul, peperangan itu berlaku sebulan. Kemudian habis perang, pergi ke Pung Bani Khuraizah, Yahudi yang mengkhianati Nabi. Masa itu masih hidup Sa'ad Mu'az ini. Selama 25 hari kepung. Namun mereka berkorban walaupun penat perang Khandaq. Lepas habis Yahudi Bani Khuraizah semua 700 orang dipancung kepala oleh Nabi kerana pengkhianatannya kepada Islam. Akhir lepas itu doa Sa'ad Mu'az ini barakah, mati dia. Dan mati dalam keadaan mulia. Sebab apa? Sebab cintanya kepada Allah mengatasi segala perkara. Yang ketiganya, kata ulama, wal unsu billah.
Kalau kita kenal Allah, kita akan rasa rindu untuk bertemu Allah. Sebab tu di kalangan para sahabat Nabi, mereka rasa rindu untuk mati. Ada 2 orang anak muda dalam perang Uhud, kembar. Lalu dia duduk bincang, dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, benarkah syurga ini seluas langit dan bumi?" Benar, kata Nabi. Anugerah untuk orang-orang yang beriman, termasuk mati syahid. Dia duduk menyembang 2 beradik. Dia kata, kita dah bawa bekal tamar dalam poket dan tapak tangan ni. Kalau kita nak dapat syurga yang luas-luas langit bumi, nak tunggu tamar ni habis, jawapan lambat lagi lah. Mereka buang tamar, angkat senjata, menghunus pedang, terbunuh 2 beradik dalam perang Uhud. Kerana apa? Rindu bertemu dengan Allah. Sebab Allah ni di dunia dia tak muncul. Kita tak boleh tengok. Jibril, Nabi pernah tengok. Sebab tu di Mekah ada satu bukit namanya Bukit Jibril. Bersetentangan tak jauh daripada Gua Hira. Nabi lihat dengan live macam mana rupanya. Masa turun Iqra, Nabi Jibril berupa malaikat, berupa manusia, memeluk Nabi. Tapi ketika turun ayat yang kedua, Nabi naik balik bukit. Kenapa tak turun ayat lain? Sampai Nabi kecewa, turun daripada Gua Hira sampai kat Babu Jibril, Bukit Jibril itu. Jibril menunjukkan gambar dia yang sebenar. Kepalanya berada atas langit, kakinya terbenam dalam bumi. Lalu disebut gambaran Jibril ini besar tak besarnya. Jibril bagaikan seorang lelaki dewasa, macam Abang Farid kita pegang telur ayam. Begitulah Jibril genggam bumi. Lalu Nabi balik sampai rumah terketar-ketar. Selimut kali kedua. Bila selimut kali kedua, turun ayat kedua Quran. Ya ayyuhal muddassir, kum fa'anzir. Wahai orang berselimut, bangkit. Jangan tidur. Bagi peringatan. Kum fa'anzir. Bermulalah dakwah Nabi, menyeru dan bermulalah penentangan. Maka sebab itu, oleh kerana Allah ni terlalu besar, terlalu agung, dikenal dengan mata hati. Bila hati kita kenal Allah, maka akan datangnya rasa malu kalau buat maksiat, rasa malu kalau lambat ibadah, rasa malu di kalangan para sahabat. Banyak ibadah, rasa malu. Rasa macam tak cukup ibadah. Kita relax saja. Ibadah tak banyak pun. Sekarang semayang pun masih tak jadi. Pada beberapa minggu lepas, ada satu makcik telefon. Dia kata sejak dia hidup, dia tak semayang. 50 tahun tak semayang. Umur 60 lebih baru semayang. Saya kata makcik kena qada 91,000 kali. Akhirnya makcik tu mengucap la ilaha illallah, mati terus makcik tu. 91,000 bila makcik nak habis semayang. Yang sekarang pun tak larat dah. Sekarang nak semayang 5 waktu pun makcik angkat kaki pun tak larat. Maka nak qada, maka kena qada. Sebab tu datang ulama sebut, tak payah semayang sunat kalau qada masih belum selesai. Tak payah dah sibuk tahajud, tak payah dah sibuk duha, tak payah dah sibuk semayang sunat rawatib. Semayang sunat apa? Kalau qada masih ada. Ulama-ulama fiqh yang tegas mengharamkan semayang sunat. Kerana sunat tu sampai kiamat hukumnya sunat. Sedangkan qada itu wajib sampai kiamat. Tapi kecuali dah buat, dah biasa buat, sekali-sekala nak sunat dibenarkan. Ia ni semayang sunat banyak. Qada tak buat. Memang satu tindakan salah 100%. Kerana macam orang pergi umrah. Mana kak? Pergi umrah kan? Ni kali ke berapa? Kali ke 120 umrah. Umrah yang kedua sampai 120 tu wajib ke sunat? Sunat. Tapi bayar hutang wajib ke sunat? Bayar hutang wajib. Tak payah pergi umrah, bayar hutang. Ini dah sibuk lah. Bila orang minta hutang, minta maaf ya, saya, Puan Haji Kartika, saya duit tak ada lagi. Dia Puan Haji Kartika selalu hutang orang kan. Duit tak ada lagi. Tapi keluar Facebook zaman sekarang, umrah pula dia ni kan. 10,000 umrah. Bayar hutang 2,000 saja, tak boleh bayar. Ni dia panggil kederhakaan yang dibuat nampak macam taat. Kamu buat benda salah. Sibuk pergi ibadah sunat, benda wajib kamu tak buat. Itu dipanggil tanda-tanda tidak kenal Allah. Akhirnya benda yang utama tidak utama. Zakat tak bayar, sedekah banyak. Oh, sedekah banyak tapi zakat tak bayar. Zakat tu sampai kiamat wajib,
Tak payah sedekah pun tak apa. Tapi sedekah, kalau sedekah, zakat bayar, sedekah tambah, itulah yang terpaling paling baik. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbalik kepada topik kita, bila hati tidak lagi kenal Tuhan, maka hari ini kita tengok satu hakikat yang menakutkan. Bagaimana keadaan hati bila makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana bila hati tidak lagi kenal Tuhan, hidup masih berjalan, tetapi jiwa perlahan-lahan sedang mati. Badan berjalan, bila tak kenal Tuhan, namun jiwa dia makin lama makin mati. Makin lama makin mati. Apa bahaya dia bila tidak kenal Tuhan? Yang pertama, hati menjadi keras. Hati keras. Nabi SAW bersabda, hati boleh menjadi keras bila jauh daripada zikrullah. Hati yang keras susah menerima nasihat, susah untuk lembut, asyik mengamuk tak berhenti, susah untuk menangis. Soalan saya, bila kali akhir ibu-ibu, bapa-bapa, abang-abang, kakak-kakak sekalian menangis berdoa kepada Allah rasa dosa banyak? Yang banyaknya menangis tengok filem Hindustan. Hero mati. Sebab tu sekarang filem Hindustan tak boleh lagi, filem Tamil pun tak boleh. Tak boleh buat hero mati. Dulu pernah sekali di India, ending, dia set ending, hero mati. Dia bakar panggung wayang semua kan. Lepas pada tu, pengarah-pengarah filem di India tak ada lagi. Walaupun kita tahu kalau hero-nya kena tenggelam dalam laut 7 hari 7 malam, percayalah hidup lagi. Hero kena tenggelam dalam laut 7 hari 7 malam, hidup lagi hujung. Kalau mati, terbakar habis panggung seluruh ni kan. Tengok drama sinetron Indonesia, nangis kena bohong. Baca Quran menangis tak? Macam Abu Bakar? Tak. Macam Saidina Umar. Turun ayat Quran pasal manusia akan ditanya di akhirat, sakit berminggu-minggu. Pernah tak kita baca Quran rasa sakit? Pernah tak dengar ayat-ayat neraka, jatuh pingsan? Jauh lagi lah kan. Jauh lagi. Tu imam pergi semayang masjid pun, imam duk baca Allahumma ajirna minan nar. Wahai Tuhan, jauhkan kami dari neraka. Tengah tengok WhatsApp, tengah korek hidung, malaikat kata kurang ajar. Tengah minta neraka, jangan kata nak rasa tersentuh hati. Mati esok dosa pun tak ada. Hati yang keras, dia susah menangis. Terutama dia menangis kerana dunia, tapi tidak menangis untuk dirinya tentang akhirat. Jadi bahayanya hati keras. Maka tu tanda-tanda bila tidak kenal Allah, maka takkan berzikir, takkan baca Quran, takkan buat amal soleh. Tak semayang, ada aku kisah. Nak minum arak, ada aku kisah. Nak dedah aurat, ada aku kisah. Kerana apa? Hati kita keras. Kalau daging, saya sebut 2 minggu lepas, daging lembut senang. Orang kampung saya letak daun nangka kan. Kalau daging keras, liat-liat yang lembu-lembu yang tua-tua tu, letak daun nangka. Ada setengah tu petua kat Kelantan letak sudu. Kalau daging keras. Orang kampung saya lagi kreatif. Dia letak Panadol. Dia kata kalau daging keras, letak Panadol sepapan, insyaAllah. Lembu tu akan sembuh demam, tak keras lagi kan. Tak tahu mana dia reka, letak Panadol. Kalau daging keras, senang. Guna pressure cooker, selesai masalah kan. Keras macam mana pun lama-lama jadi lembut. Tapi kalau hati keras, itu makin lama jiwa makin mati, takut mati dalam keadaan hati keras. Yang keduanya, apa bahayanya bila kita tidak kenal Allah Ta'ala, maka akan hilang rasa malu, mudah terjerumus ke dalam lembah maksiat. Yang paling bahaya, kita buat maksiat, kita rasa tak maksiat. Ini tanda-tanda bahaya. Bukan sebab kita tak tahu hukum, tapi sebab hati kita lantaknya. Tak peduli. Kita tahu rasuah tu haram. Ni yang sekarang tengah kena bicara kan. Dua-dua kena tangkap. Yang report pun kena, Albert Tay tu, dengan Datuk Seri Samsul Iskandar tu. Wallahualam, tu kisah mereka lah. Tapi Ar-Rashi wal Murtashi finnar. Dua-dua bagi rasuah, terima rasuah, dua-dua masuk neraka.
Maka kalau tak bagi rasuah macam mana nak dapat projek Ustaz? Saya jumpa seorang kontraktor kelas A, orang Pahang. Buat jambatan ratus juta, berbilion-bilion. Hidupnya sederhana, tetapi dia kata, Ustaz, saya tak pernah seumur hidup bagi apa-apa rasuah pada pegawai-pegawai untuk dapat projek. Kontraktor kelas A. Namun saya percaya rezeki nak Allah yang bagi. Kalau kita jujur, kita ikhlas, kita buat kerja mengikut time dia, orang akan percaya rezeki akan murah. Hari ni orang percaya, Puan Haji Kartika selalu ke Indonesia kan. Orang Indonesia panggil, Pak, kalau mau lancar, kena ada pelincir. Ada pelincir, baru lancar. Pelincir tu, semua benda bagi pelincir kan. Di Malaysia pun banyak. Di Arab pun banyak pelincir-pelincir ni. Maka ar-rashi wal murtashi finnar, dua-dua terjun dalam kawah neraka. Maka sebab tu, kalau hati tak kenal Allah, mudah terjerumus ke dalam maksiat. Yang ketiga, bila hati tidak kenal Allah, dia hilang rasa bersalah. Paling bahaya bila dosa terasa macam biasa. Itu tanda hati sedang nazak. Bukan sakit lagi. Hati dalam keadaan nazak. Nazak ni kena talqin, mengucap la ilaha illallah. Dia buat dosa. Alhamdulillah, Ustaz. Dia beritahu kat Ustaz ni, kena nombor ekor. Alhamdulillah, Ustaz. Kebetulan banyak pula nak belanja hari ni Ustaz makan. Ustaz tu pun bengong macam dia juga. Maka pergi makan hasil judi kan. Nombor ekor lama dah tikam. 20 tahun hari ni dapat dalam 100,000 kan. Alhamdulillah. Sebab dosa sudah jadi normal. Sebab tu orang panggil normalisasi dosa. Dia dah biasa. Semua pun orang buat. Dah jadi normal. Maka okey je. Kemarin kena tangkap kat Kuala Lumpur. Saya tengok dalam berita. Beratus orang ditangkap buat adegan seks sumbang, songsang. Memang kita tahu kat lorong Haji Taib Kuala Lumpur tu memang pondan saja. Itu dah jadi normal. Daripada dulu tak boleh selesai. Malam ni saya nak ajak Farid kita tengok pukul 2 pagi. Dia kalau pukul 12 pondan tu tak keluar. Pukul 2 baru dia keluar. Cantik gila Farid kan. Cantik gila kan. Kalau Tuan Fikri nak pergi sekali, welcome to our club. Malam ni kita pergi. Tapi jangan pakai jubah. Kena pakai seluar jean. Saya kalau pergi situ, dulu saya sempat kerja dengan Jawi, Jabatan Agama Islam Wilayah. Mula-mula grad, masa tu pengarah dia Datuk Cik Min. Antara operasi kita pergi tangkap pondan, pergi kaunseling, pondan-pondan lorong Haji Taib ni. Oi, tak sanggup pergi, lawa gila. Lawa gila, dah lawa gila pula kan. Pipi ni bagai pauh dilayang. Kemudian dagu bagaikan lebah bergantung. Kemudiannya bulu kening macam semut beriringan. Lawa gila. Rambut teknik rebonding. Kemudian seksi gila. Badan cutting dia, 25, 20. Ya Allah. Bukan macam sekarang. Sekarang 80 lebih cutting dia kan. Jadi, pergi-pergi pukul 2 pagi, silap pergi pakai jubah. Bila pakai jubah, pondan-pondan tu tegur saya dengan polis. Tak sangka Pak Haji datang sini cari kita, kata dia. Kepala otak dia. Dia ingat kita nak cari dia kan. Jadi semalam kena tangkap. Satu orang yang terlibat dengan Kementerian Pendidikan ditamatkan 24 jam. Kerana memalukan Kementerian Pendidikan, rupanya terlibat dengan seks bebas kat tepi belakang Kuala Lumpur. Semalam beratus-ratus orang. Yang hebatnya semua Melayu. Semua Melayu. Dalam keadaan telanjang bogey kena tangkap polis buat operasi, beratus orang semalam. Walaupun sebahagian dah dibebaskan atas jaminan mahkamah. Namun nak cakap, bila ibadah, bila sudah dosa menjadi normalisasi, semua orang dah buat, hati yang tidak kenal Allah, semua sudah biasa. Dah biasa makan riba. Okey je. Kan? Nanti tua-tua kita taubat lah. Kemudian dah biasa makan rasuah. Tak apa, yang penting rembat dulu kan. Rembat dulu. Sebab tu orang kata pegawai-pegawai custom custom ni baik. Big boss custom di Port Klang ni, pengarah dia tu kawan rapat saya kan.
Sama kat universiti dulu, sekarang dia jadi big boss seluruh Port Klang. Dia kata, Ustaz, kadang orang tuduh custom ni, KASTAM. Kalau ada sapu, tak ada minta. KASTAM. Custom. Kesian pada pegawai custom yang baik-baik tu banyak. Kalau ada sapu. Kalau tak ada minta. TAM, tak ada minta. Yang baik banyak kan. Maka sebab tu muslimin muslimat yang dirahmati, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oi, sekejapnya masa kat Nes 9.10 dah. Rasa macam baru 5 minit aku bercakap. Jadi yang keempat, bila tak kenal Allah, ibadah sekadar menjadi rutin. Solat masih buat tapi hati kosong. Baca Quran tapi tak pernah tersentuh. Zikir tidak menggerakkan jiwa sebab ibadah sekadar rutin. Sekadar buat, sekadar sembahyang. Sembahyang yang tidak mencipta diri agar jauh maksiat. Makin semayang, makin jahat. Makin baca Quran, mulut makin jahat. Mata makin jahat. Telinga makin jahat. Berarti baca Quran kalam Allah tapi tidak membekas di hati. Sedangkan sembahyang patut mengubah diri jadi baik. Inna solata tanha anil fahsya wal munkar. Jaminan Allah kalau kamu semayang sungguh-sungguh, sembahyang akan menghalang kamu daripada buat maksiat. Tapi hari ini ada orang yang tidak kenal Tuhan, dia semayang. Nampak bangun 4 rakaat zuhur, 2 rakaat subuh, 4 rakaat asar. Tunduk bangun. Tapi maksiat masih buat lagi. Maka itu dipanggil hanya sekadar melakukan ibadah tanpa rasa bersalah pun sebab ibadah hanya menjadi rutin tetapi tidak menggerakkan jiwa untuk hidup dengan Allah. Yang kelima, bila tidak kenal Allah, tidak ada malu, tidak ada cinta dan tidak ada rindu pada Allah, hidup pasti tidak akan tenang. Walaupun rumah besar, kereta besar, laki dia besar, bini dia besar, peti air besar. Bini awak berapa berat? Biasa je Ustaz, 150. Oleh kerana bini besar, laki pun besar. Laki pun 150 kan. Maka hidup tidak akan tenang. Nikmat hidup bukan duit banyak. Nikmat hidup tak ada duit tapi tenang. Tapi kalau duit banyak tenang, macam sahabat Nabi kaya, Abu Bakar kaya, Omar kaya, Osman kaya, Abu Talha kaya, kemudiannya Abdul Rahman Auf lagi kaya. Kata Aisyah, kalau seluk bawah bantal tidur Abdul Rahman seolah-olah penuh dengan emas. Seolah-olah. Nak cakap terlalu kaya. Dalam perang Tabuk, saya baca sejarah, bila dikonvertkan pada RM, maka perang Tabuk itu Abdul Rahman Auf bagi 12 juta ringgit. Satu perang. Perang lain, Saidina Osman bagi 300 ekor kuda. Sekarang ni kuda yang bodoh-bodoh tu kan. Kuda rumah saya semua bodoh. Yang cucu main RM14, RM20 kan. Ada 4 tayar. Dah cacat habis aku tendang ke bawah kan. Seekor kuda, saya pernah pergi ke tempat peternakan kuda Sultan Brunei. Sultan Brunei sekarang, Hassan Al-Bolkiah ni, ada 500 ekor kuda. Harganya semua 1.5 ke 2 juta seekor. Ada 500 ekor. Tak kegila kayanya. Ratus juta kuda. Kita taik kuda pun tak boleh beli kan. Kayanya. Tapi yang bayar bil elektrik Masjidil Haram, bayar bil elektrik Masjid Nabawi, dia. Sudah berpuluh tahun bayar kan. Padan Tuhan bagi dia kaya. Sebab sedekahnya banyak, infaknya banyak. Sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala, man zallazi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Barang siapa yang berinfak, bersedekah, pasti aku akan lipat gandakan kasir. Lagi banyak. Tengok Sultan Brunei. Dulu masa saya pergi, dia bagi peluang tengok kereta mewah dia. Ada sebanyak 5,000 biji. Semua berjuta-juta. 5,000 biji, bukan 500 biji. Ada blok parking sampai dalam tanah, atas tanah. Sekarang yang the latest kata ada 7,000 biji kereta sejuta ke atas. Farid ada berapa biji kereta rumah dia kan? Lebih kurang Sultan Brunei lah. Farid kerabat Sultan Brunei kan?
Rumah saya ada kereta sorong, tak payah servis. Sampai masuk ke lempar bawah bukit saja, tak payah tukar tayar. Baik, jadi muslimin-muslimat, maknanya hidup ini akan tenang sama ada kaya miskin apabila kenal Allah. Kita tahu ke arah mana nak dibawakan kekayaan kita. Dengan kekayaan tidak menjadi lupa diri, tak jadi sombong, tak jadi bongkak, sebab Allah cabut nikmat ketenangan. Ada orang yang tak ada duit tapi tenang. Ada orang yang ada duit tapi tenang. Ada orang yang banyak duit tapi tak tenang. Ada orang lagi dahsyat, tak ada duit pun tak tenang. Ini memang mangkuk tingkat, mangkuk ayam, mangkuk jamban. Duit tak ada ustaz, tapi tak tenang juga. Memang nang boti nang, kuih boti kuih. Orang berbuka orang, hantu berbuka hantu. Kalau tak ada duit, okey lagi. Tapi tak ada duit, rumah pun bocor, tidur penuh air dalam mulut. Masuk hujan. Namun tak tenang. Sebab apa tak tenang? Tidak kenal Allah. Akhirnya rasa tidak redha dengan ketetapan Allah. Tidak redha. Yang akhir sekali, dengan akhir lega dah kan. Arif lega bunyi akhir ni. Dia paling syok sekali kalau kita dengar ceramah ni, bila penceramah kata akhirnya kan. Akhir, lega hati. Saya dah ada nama satu cikgu, Allah yarham Cikgu Malik. Dia mengajar bahasa Melayu. Kalau dia kata akhirnya, mula-mula kita okey seronok ni. Rupa akhir dia 3 waktu cikgu lain dia bedal lagi kan. Akhir dia lagi sejam setengah lagi kan. Akhirnya, last kali kita tanya dia, cikgu berapa kali akhir lagi? Tengoklah 200 kali lagi. Dia kata. Akhir sampai masa cikgu lain pun dia bedal. Tapi dia orang baik lah. Jadi muslim-muslimat, akhir sekali, bila kita tidak kenal Allah, akan hilanglah tujuan hidup. Tanpa kenal Tuhan, manusia mula mencari makna pada kehidupan dunia dan tidak akan pernah puas sampai masa qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ni setiap detik bukan panjang umur, tapi makin dekat lubang kubur. Hari ni hari Rabu, esok Khamis, makin dekat lubang kubur. Kalau kita nanti lagi, makin dekat. Umur panjang. Sebab tu bagus kalau hari jadi ni, bagi kek berupa batu nisan. Kerana umur panjang, cuba sekali kan. Kak Nes, kalau kita hari jadi bagi batu nisan, bagus tu. Sebab apa? Mengingat umur panjang, makin dekat lubang kubur. Ada orang umur panjang dalam keadaan maksiat. Lupa Allah sebab tak kenal Allah. Lalu kehidupan kita ni amat sementara. Sampai masa kita akan kembali kepada Allah, sama ada dalam keadaan diredai ataupun dalam keadaan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akhirnya kembali ke hari kebangkitan, sama ada selamat ataupun tidak. Sebab tu doa tadi jangan tinggal. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfadu wa murafaqatan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Sekarang ni sejak ayat akhir ni Kak Nis malas pula type doa. Nanti saya type yang tu doa sahih yang diajarkan oleh Nabi pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah dapat itu, Abu Bakar pun membaca sama dengan doa Allahumma inni zalamtu nafsi. Antara doa yang Abu Bakar tak tinggal, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Wahai Tuhan, aku minta padamu iman yang kau anugerahkan pada aku, jangan engkau lenyapkan balik jadi kufur balik. Jangan undur ke belakang. La yartaddu, jangan undur ke belakang. Jangan ditolak menjadi kafir, menjadi syirik, menjadi munafik, menjadi fasik. Jadi kekalkan mati dalam iman. Wa na'iman la yanfadu. Dan nikmat yang kau berikan, nikmat kebahagiaan, nikmat kekayaan, nikmat kehidupan, nikmat kesihatan. Maka jangan, la yanfadu, jangan tarik balik ya Allah. Tambahlah. Tu Nabi minta, sahabat pun minta. Apa nikmat yang paling kita takut dilenyapkan? Iman dan Islam. Nikmat yang paling besar bukan nikmat makan, bukan nikmat lain, nikmat iman dan Islam. Ramai orang zaman mutakhir ni Islam tapi hidup dalam keadaan bebas.
Yang akhir sekali, wa murafaqatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuldi. Dan doa ini Nabi ajar agar Nabi tunggu kita di pintu syurga. Wa murafaqah. Murafaqah artinya bergandengan tangan, beriringan tangan. Ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga beriringan tangan dengan Nabi, jannatul, dalam syurga tertinggi yang kekal abadi. Alangkah hebatnya doa ini didapati Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, tidak pernah meninggalkannya. Kerana lepas Nabi ajar, dalam hadis disebut sahabat-sahabat tidak meninggalkannya kerana mereka nak minta masuk syurga bersama Nabi walaupun kita ni seorang pendosa. Jadi muslimin muslimat, panjang lagi tajuk makrifat ini. Macam mana nak dapat makrifat. Kemudiannya apa lagi? Tanda-tanda hati yang tidak makrifat. Macam mana cara, apa pelan tindakan untuk makrifat. Boleh buat 4 tajuk lagi tajuk ni kan. 4 kali tajuk lagi. InsyaAllah slow-slow lah. Kita slow-slow. Tanda-tanda makrifatullah dan pelbagai lagi. Cukuplah saya sebut satu tadi. Iaitu apa kalau kita sudah makrifat akan rasa malu, akan rasa cinta, akan rasa rindu kepada Allah. 3 ini menjadikan kita orang yang soleh. Kalau rasa malu dengan maksiat yang kita buat lalu minta ampun, rasa cinta mengutamakan Allah, dia suruh semayang, suruh sedekah, suruh bayar zakat, suruh tutup aurat. Dan akhirnya daripada perkara itu, rasa rindu untuk bersiap menghadapi kematian yang sudah tidak lama untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dalam keselamatan. Depan saya ni, mungkin next ni, habis yang Tibul Qulub ni depan saya ni 40 hadis jalan ke syurga. Macam Puan Haji Kartika sebut. Jalan syurga ni bukan semayang saja. Ada asalkan semayang tak tinggal, yang wajib tak tinggal. Banyaknya jalan, tolong orang, apa pun. Ada orang mungkin dia bukan ulama, tapi tak boleh masuk syurga. Punya banyak di kalangan sahabat, dia tak mengajar pun. Tapi mereka ini boleh masuk syurga dengan jalan yang terlalu banyak daripada hadis Nabi SAW. Melapangkan hutang orang, Nabi sebut. Ada orang berhutang kita halalkan. Kalau tak banyak lah, kalau banyak tak halal, kalau tak halal tak jadi dosa. Sebab itu hak kita. Kalau kita halal, orang yang halal dan orang menangguhkan orang bayar hutang pun mudah masuk syurga. Jadi itu banyaknya, mudah-mudahan kita semua, ahli-ahli usrah, Yayasan SKV, agar dikurniakan hati yang sejernih itu, kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi ketika Isra dan Mi'raj, Nabi dipertontonkan antara perbezaan pahala kita bagi hutang dengan pahala kita sedekah. 37 kali ganda kita bagi hutang, pahalanya berjalan. Selagi dia tak bayar hutang, pahala tanpa kita sedar. Sebab orang berhutang ni orang memerlukan. Kecuali dia berhutang nak beli Ferrari, tu tak boleh lah kan. Dia sangat memerlukan. Maka sebab itu, kita berhak tidak percaya lagi. Dulu punya pun tak habis lagi, takut membebankan dia, kita kata tak payahlah. Tapi kalau dia masih perlu dan juga memerlukan pertolongan, kalau kita bagi kerana kebaikan kita, dapat pahala. Pahala kerana menghulurkan hutang itu lebih besar dan ditangguh tak bayar tu seksa kita. Maka selama mana dia tak bayar, lama tu pahala. Nabi tengok antara infak dengan hutang tu besar 37 kali ganda dalam Isra Mi'raj. Kalau berterusan, Allah pun marah. Artinya dia ni sifatnya meminta-minta. Ada orang yang dia panggil apa? Ambil peluang kesempatan. Oh, dia ni baik. Wah, doktor ni baik ni. Yang dulu tak bayar lagi, doktor minta lagi dalam 1,5 juta lagi. Maka yang ni kita harus untuk tak bagi. Kerana kita tengok yang dulu pun tak bayar, kita tak bagi itu tak berdosa. Tapi kalau kita yakin dia boleh dan dia ni orang baik, kita bagi selama mana dia tak bayar, pahala. Sama dengan pahala infak. Lebih besar daripada pahala infak. Maka kena hati-hatilah. Orang Melayu ni menanam tebu di bibir mulut. Masa nak bayar, saya janji doktor, ni bulan depan garanti bayar.
3 tahun depan pun tak bayar lagi kan. Jumpa kita kenduri kahwin, dia masuk ke dapur kan. Jadi tak apa, kita tak rugi. Dalam hadis, ni dalam kitab ni, saya duk ngajar sekarang ni. Kalau orang buat macam tu, selama mana mereka tak bayar, berjalan pahala. Dan kalau hebat lagi, hutang tu tak banyak lah, 200, 300, tak apalah, ya Allah, aku halalkan dia. Maka kata Nabi dalam hadis sahih, mudah jalan untuk masuk syurga orang yang menghalalkan hutang orang. Apa yang Dr. sebut tadi berkait dengan satu hadis Nabi sahih. Nikmatani maghbunun fihima kasirun minan nas. 2 nikmat yang manusia sering lupa, iaitu as-sihatu wal faragh. Nikmat sihat dan nikmat masa lapang. Mungkin semayang kita payah masuk syurga. Mungkin ibadah lain pun sikit, tapi dengan sumbangan RM1 tu menjadi asbab jauh daripada neraka Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih pada semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.